Kita biasa marah pada orang yang suka menghina Al-Quran ini. Tapi kadang-kadang kita lupa untuk marah diri kita sendiri. Kenapa tuan-tuan? Kerana di saat mana kita membaca Al-Quran, kita gagal untuk memahami isi kandungan yang terdapat dalam Al-Quran. Sedangkan itulah tujuan sebenar penurunan Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan kita biarkan Al-Quran ini sekadar hiasan di dalam cerminan kaca almari di rumah kita. Nabi SAW ketika bulan Ramadan setiap malam akan berdampingan dengan Jibril alaihi salam untuk mempelajari Al-Quran. Bahkan diceritakan Imam Malik ketika mana berlakunya bulan Ramadan, apa yang berlaku? Imam Malik akan menutup seluruh halaqah ilmu yang diadakan. Kenapa? Nak memberi ruang untuk kita fokus kepada Al-Quran itu sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita membaca Al-Quran, dengar baik-baik, kita ada 3 manfaat. Yang pertamanya apa? Disebutkan bahawa setiap huruf di dalam Al-Quran itu adalah pahala. Nabi SAW di dalam hadisnya menyatakan, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun." Siapa yang baca Al-Quran walaupun satu huruf, kata Nabi, dapat pahala. Wal hasanatu bi asyri amsalha, dan satu pahala itu menyamai 10 pahala. Masya Allah, tabarakallah. Itu kelebihan yang pertama. Yang keduanya apa kata Allah? Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Barang siapa yang membaca Al-Quran sentiasa mengingati Allah, maka sebenarnya ia merawat jiwa kita, merawat hati kita. Hari ini kita hidup dalam kepesatan dunia hari ini menyebabkan kita rasa sentiasa gusar, resah dan sebagainya. Maka ubatnya apa? Ubatnya adalah Al-Quran. Marilah sama-sama kita mengikuti para anbiya, melazimi, mengingati Allah SWT khususnya dalam membaca Al-Quran. Ingat, Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala anhu ketika mana bulan Ramadan, ia mengkhatam Al-Quran sebanyak 60 kali. Masya Allah, tabarakallah. Jadi tunggu apa lagi? Ayuh sama-sama kita membaca Al-Quran.